Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ainun daripada Sekolah Mat Takmuk Baleh. Selamat datang ke sesi pembelajaran sejarah kita. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 bagi bab 8 pilihan raya, iaitu perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu, di mana kita akan menelusuri garis masa penting dalam sejarah negara, iaitu bagaimana pilihan raya perbandaran kecil menjadi langkah awal yang membentuk jalan ke arah kemerdekaan dan kerajaan sendiri bagi Persekutuan Tanah Melayu antara tahun 1948 hingga 1954. Baiklah, di sini kita dapat tengok slide tangga demokrasi yang mana pilihan raya di negara kita tidak berlaku secara mendadak, tetapi diperkenalkan secara berperingkat sebagai satu tangga demokrasi. Ia bermula di peringkat Majlis Perbandaran. Seterusnya peringkat negeri dan pilihan raya majlis. Melalui Majlis Perbandaran, ianya untuk memberi pendedahan awal kepada rakyat sebelum beralih ke peringkat negeri yang lebih besar dan akhirnya memuncak pada pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 untuk membentuk kerajaan pusat. Okey, seterusnya kita ke slide ketiga, iaitu membina asas undang-undang 1948 hingga 1950. Di sini pada awalnya bermula dengan perjanjian PTM 1948 yang telah merancang peruntukan bagi pilihan raya. Sebuah jawatan kuasa khas kemudiannya ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk mengkaji dan membuat cadangan secara terperinci. Hasilnya, pada tahun 1950, Ordinan Pilihan Raya pihak berkuasa tempatan diwujudkan bagi memberi kuasa rasmi kepada Majlis Tempatan untuk mengendalikan proses pengundian. Baik, seterusnya, di sini kita dapat melihatlah eksperimen pertama, iaitu pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown pada tahun 1951. Pada tahun 1951, telah menyaksikan satu eksperimen demokrasi yang pertama yang telah diadakan di Georgetown, Pulau Pinang. Ini merupakan pilihan raya Majlis Perbandaran yang pertama di negara kita. Ia menandakan berakhirnya sistem di mana ahli majlis hanya dilantik oleh Gubernur Negeri Selat. Seramai 14,514 orang pengundi telah mendaftar dalam tempoh pendaftaran, iaitu selama 6 minggu. Seterusnya kita pergi ke slide kelima, iaitu keputusan 1950 bagi pilihan raya di Georgetown, Pulau Pinang. Dekat sini kita dapat tengok Parti Radikal telah menang sebanyak 5 kerusi, iaitu 8 calon telah bertanding. Manakala Parti Buruh telah menang sebanyak 2 kerusi dan UMNO telah menang 1 kerusi, seterusnya Bebas telah menang 1 kerusi. Baiklah, kita akan berjumpa di video seterusnya. Terima kasih.